Bye-bye, Selangor juga gagal remontada lawan Buriram. Apa benda ni weh? Baru saja tamat leg kedua final Shopee Cup dan Selangor kecundang aggregate 3-1 kepada Raja Bola Sepak Thailand Buriram United. Abang hampa bro, kerana sebenarnya Selangor memulakan game ini dengan baik. Dari minit pertama mereka agresif mengatur serangan. Permainan direct je, dapat bola one touch pass ke depan masuk ke dalam final third. Beberapa percubaan telah dibuat dan menguji defense serta goalkeeper Buriram. Bayangkan Buriram yang nampak main defensif dan berhati-hati. Sampailah Syahir Bashar menjadikan gol tunggal untuk Selangor. Ingatkan lepas tu Selangor akan terus memburu gol kedua. Mana tahu mereka pula yang main defensif. Seolah-olah nak pegang kepada satu gol. Buriram pula mula tekan dan pegang game. Bila Selangor dapat merampas bola, susah nak connect dengan peniaran mereka kat depan. Sama ada dipintas oleh pemain Buriram atau passing tak tepat. Kesilapan Diarra yang tidak membaca pas dari Tereton memberi gol pertama Buriram oleh Supanan. Diikuti oleh rembatan cantik jarak jauh Tereton untuk gol kedua Buriram. Dan semakin lama permainan berlangsung, semakin garang permainan Buriram. Kalau bukan kerana Sik Izan, rasanya Selangor boleh bolos 2-3 gol lagi. Sejujurnya kalau bandingkan kelab bola sepak tempatan kita, Buriram tu memang next level lah guys. Tak tahulah bila baru kita boleh bantai kelab Badi ni.